Sanggup tak langgar undang-undang demi untuk tolong family korang yang tengah ada masalah yang boleh bagi kesan dekat hidup korang? Cerita Max, satu cerita heist action daripada France. Cerita ni dia mengisahkan pasal Sueli, seorang bekas juara motocross, tapi lepas dia accident, dia ni ada trauma yang membuatkan dia ni tak boleh nak race lagi lah. Lepas kejadian tu, dia train adik dia, Michael, untuk teruskan legacy family dia lah. Sebabnya family dia orang ni boleh consider ada nama jugalah dalam sukan motocross ni. Tapi semuanya berubah lepas fame dia orang ni slowly jatuh, sponsor pun mula lari, and bapak dia pula diisytiharkan bankrupt. So bank mula nak gadai dia orang punya track, rumah and segala harta benda dia orang ni. Demi untuk tolong family dia orang ni, Sueli dengan Michael ni carilah side job, and dia orang ada dapat satu job ni which is minta dia orang ni untuk test motor je. Tapi lepas je klien dia ni tengok kebolehan Sueli ni, dia terus rekrut Sueli ni untuk buat satu job heist dengan bayaran yang tinggi. Dalam keadaan terdesak, Sueli terpaksa juga terima tawaran tu demi untuk selamatkan legacy family dia. Aku suka cerita ni sebab dia unik. Kau jarang-jarang lah nak dapat tengok cerita heist nilai juta-juta ni pakai motor je. Tak suka dengan tu, motor yang dia orang guna untuk buat heist ni cuma skuter je. Gila bapak ah. Cerita ni memang penuh gila dengan konflik daripada awal sampai habis. So dengan konflik yang banyak ni, dia memang bagi kau kepuasan lah untuk kalau yang cerita ni sampai habis. Dia punya action tu pun pada aku not bad. Dengan aksi kejar mengejar dia guna motor tu, memang style gila. Kalau korang into motorsport ataupun korang nak lain cerita heist yang lain daripada yang lain, korang try lain cerita ni, ada dekat Netflix.